Hai guys, hari ni kita akan pergi ke Kuala Lumpur. Kita akan pergi makan Sukiya. Suki roll. Sebab Sek Kelantan ni tak pernah makan Sukiya. Tak ada Suki KH saja. Ada Sukiyaki. Betul tak ada ke? Sukiyaki aku tak Sukiya pun. Pedang. Jangan gerak walau seinci. Girl you got the recipe macam kimchi. Jadi yakiniku kau kan pasti kawiniku bila aku ready. Korang nak keluar bawa korang punya Sek Kelantan makan Sukiya. Sebab korang kata tak pernah makan Sukiya. Kita nak merealisasi kejadian sebelum kita berpisah. Sebab sambutan we no longer in a one room. Yeah. Sejujurnya saya rasa excited. Sejujurnya Stupid bitch. so kita akan makan. Kita ada nak berapa pinggan? I think I boleh 10. Korang nak makan berapa pinggan? 15. 10. Kita tengok siapa yang betul-betul. So ini hari terakhir kita berjalan-jalan bersama. Aku tak tahu. Kalau tangkap kuat lah. Dia tangkap ke? Luka darah di kaki. Abang Kelantan. Tak ada 100. Aku tengok. Whatever. Adik 200. A few minutes later. Sekarang ada side news. Kita nak pergi Sukiya dekat Fabi. Tapi Fabi tutup. So kita pergi Paradigm Mall. Tapi Paradigm Mall after makan tak tahu nak buat apa dah. Tak pernah pergi tangan. Oh cute nya. Dia penat. Sebabkan kita orang tak pernah pergi Sukiya kat sini. Kita tengok dekat sini beratur ke tak. Ingat tadi dia berapa? 15? 10 tak? 10? Bisa 10? Mah? Ha? Berapa kan? 10 je. I 10. Okay. Bila ya? Saya duduk gitu. Tak payah kot. Ingin punya rumah di tempat bermasa, tapi panggil ibu sementara. Chef. Di ruang keluarga bercengkrama dan menimang hati kita. Kini sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang hingga aku tua nanti ingin punya. Bisa beli punya pasti. Sebab dia dapat dua-dua. Yeay, kejap sekejap. Sedapnya. Jatuh cinta. Mana kat sini? Kamu di sini kan. Teruskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Kan kau tanganku sayang, apa ini tak sama tanpamu? Masih rasa ingin lagi.
Habiskan waktu di sini kan kau tanganku sayang. Apa ini tak sama tanpamu? Masih rasa ingin lagi. Guys, kita dah habis makan 20 plate. Alia yang pertama, first place. I am the second place. Third place. Bukan dah. Alia, beli bawah Guna yang weh, pro dah. Ya. Cuba rasa coklat je. Aku pernah kat Gansok gitu. Sedap. Kenyang. Nyam. Rasa coklat. Coklat. Alia terlalu innocent untuk trend. Jahat tu. Apa? Aku baca lah. Dah makan. Dah kenyang dah. Dia jalan kat sini. Oh, by 331. Wow, bookmarks. Bookmarks sekarang. Oh. Nampak orang. Ha, ni tak comel ke? Kita boleh pakai. Dia boleh masak tu lagi tak ada. Tu fantasi tak ada. Ambil lah fantasi. Empat. So second item this one. Lagi guys. Wow, watercolor. Tak tu. Actually macam rasa KKV ni photos yang suka anime. Aku pun tak tengok anime, so tak tahu nak beli apa. Apa yang best, apa yang tak best. Macam ke? Hey! Hi guys. Tadi kita kat KKV, kita orang mau beli hadiah untuk Alia dan Lily sebab birthday dia orang sama. Birthday dia orang 1 hari bulan 8. Jadi kita orang akan celebrate ours. Terima kasih ni. Macam mana tak bekas ni? I think it fits. So I will buy it. Tapi bertiga je. Kita akan 4 orang. Ke ni tak payah 2 orang je. Kan? I think. A few minutes later. Done. Oh, ya ke yang kena ambil? Let's go. Hey. Tapi dia taklah comel sangat sebenarnya. Dia nak buka pita ais nampak ni tak? Dia orang wait. Oh my god. Kita
dah keluar beli barang. Lepas tu diorang hilang. Kat kita bau ni. Yang dua tu. Thank you. Macam banyak nyamuk. Ya dah. Siapa buat macam ni Kak Nisa? Thank you. Oh, comel lah Nisa ni. Tengoklah mengenai ada. So cute. Thank you so much. Tapi kecil je sebab tadi kita salah untuk perpisahan kita. Ya. Air mata. La. Nisa lagi. Lepas dia. Tak ada mata je. Sini. Cik Muni dah bulat terakhir kita. Ya weh. Bulat terakhir. Bulat terakhir kita. Tarik papan, serap papan. Jumpa lagi. Awak masuk sekali lah. Saya nak cakap dekat kawan saya nak cakap kepada roommate saya yang paling the best sekali. Dia dah bagi saya benda ni. Okay, korang Nisa dah bagi hadiah-hadiah tadi dekat diorang. It's just a simple gift tapi okay lah untuk diingat-ingat. Kalau korang nak ingat lah tiba. So korang terima kasih sebab Nisa join bilik diorang waktu SEM 2. Okay. Tapi diorang memang daripada SEM 1 sama-sama. Nisa SEM 2. Sebab waktu SEM 1 Nisa bilik dengan orang lain. Tapi diorang tak pernah pun macam put the boundaries ataupun macam kroni-kroni ke tak. Mereka menerima Nisa dengan sangat baik. Diorang macam tak letak pun apa-apa. Kalau kau lah budak baru tak ada. Diorang macam terima Nisa dengan baik. So I'm so grateful untuk tu. So yeah, thank you korang. Gila. Finally I can escape from 3 crazy people gurau. Kita akan sama jalan-jalan. And taklah nak buat apa sebab dekat mall ni tak ada apa-apa. Bosan. So nanti bisa update. Okay.